Pasangan bekerja versus pasangan tak bekerja. Apa persediaan fizikal dan juga mental yang perlu anda buat? Bukan semua pasangan ada rezeki dari sudut pekerjaan. Ada yang bekerja, ada yang belum. Kalau ada persediaan yang betul, insya-Allah keluarga yang dibina akan bahagia sampai akhirnya. Yang pertama sekali, kalau kita ni bekerja, pasangan kita tak bekerja, kena kurangkan ego kita. Mungkin kita rasa bangga, kita rasa macam kita ni sangat-sangat diperlukan. Kita adalah provider, kita yang sediakan nafkah, kita yang tampung segala keperluan dalam rumah. Jangan menjadikan kita ni ego terhadap pasangan kita. Rezeki boleh dicari tapi keikhlasan hati tak boleh dibeli. Yang kedua, kepada pasangan yang tidak bekerja tu, jadi orang yang ikhlas dalam melakukan kerja-kerja dalam rumah. Jadi support system yang terbaik untuk pasangan yang bekerja. Sentiasa kawal emosi, belajar untuk jadi pasangan yang baik. Kuncinya apa? Kena ada komunikasi yang terbuka dan juga sentiasa hormat dan juga faham memahami. Anda nak pasangan yang bekerja ataupun yang tak bekerja? Cuba komen dalam ruangan di bawah.